to do. Tell me one thing more, my mind. Tengah ngomong di pereda. Apa benda anjir? Apa benda? Kena street je. Kau apa benda kau ni, bodoh lah kau ni. Kau ni memang bodoh lah kau ni. Alah, bodoh. Yang saya kira dulu. Assalamualaikum. Bodoh. Malam ni adalah saksi. Saksi apa lagi? Kau cakap apa lagi ni? Kau tak cukup dah main hati aku? Bukan saya main hati awak. Stop, tolong stop. Kau stop. Macam aku cakap dengan kau lah. Hati aku ni bukan tempat permainan, bukan fun fair. Kau nak main-main macam tu. Kau faham? Hati aku ni untuk orang ikhlas, suka dekat aku betul-betul. Bukan untuk orang datang just main elok-elok dalam ni, main boyan, main glonso, main apa, dah siap main, blah. Bukan. Hati aku untuk orang yang datang ikhlas, jaga elok-elok, rapi ke tempat itu. Kau nak main tapi rapi, tapi stay dalam tu elok-elok. Bukan sekadar datang dan pergi. Kau ingat aku apa? Mas Sejahtera. Okey, Ratu tanya ni jujur Kanda kena jawab jujur. Betul ke Ratu Kanda dah jatuh cinta kat Ratu? Betul ke? Kau tanya betul ke tidak? Habis reaction muka aku ni, aku buat tonton kat kau ni apa benda? Ni 9.9, 10,000 orang tengok ni. Kau ingat apa? Aku main-main. Tak ada orang bodoh je main hati dengan perasaan buat perjudian macam tu. Hati dan perasaan kau berjudi macam tu dan kau buat macam ni, kau jadi macam ni, jadi bodoh macam ni. Orang bodoh je buat macam tu. Okey. Kalau betul Kanda dah jatuh cinta kat Ratu Farah Diva, Ratu PM Kanda, Kanda bagi nombor phone Kanda kat Ratu. Nanti saya call Kanda. Bagi nombor awak dekat saya. Macam ni kau nak balas balik, kau nak tutup balik kesalahan kau. Macam ni. Cara macam ni. Saya bukan tutup kesalahan. Cara macam ni ke Ratu? Cara macam ni ke kau nak tutup apa benda? Stop Ratu. Stop. Cara macam ni kau nak tutup kesalahan kau buat kat aku. Stop. Pisang takkan berbuah dua kali. Sekali kau dah satu kesalahan kau dah lakukan, takkan ada peluang kedua. Kecuali peluang kedua tu ada peluang terbaik untuk kau. Tapi hati aku dah sakit. Tak semesti senang-senang aku nak buka peluang kedua kat kau. Tak senang-senang. Tu. Sekali orang tu dah sakitkan hati, percayalah 2-3 kali dia akan buat benda yang sama. Takkan mudah orang tu berubah sekejap mata macam tu lah tu. Okey, macam ni Kanda. Saya nak tanya jujur ni, betul ke Kanda? Ya, tak payah cakap pasal jujur ke, tak payah cakap pasal apa ke. Benda pun kau dah tengok daripada awal tadi aku macam daripada 2 hari lepas ni macam mana lah tu. Tak. Tapi kenapa Kanda tak bagi tahu yang Kanda dah jatuh cinta kat Ratu? Kenapa? Sebab Ratu Kanda punya type. Cukup. Suka. Seronok. Sebab saya first time tau. Saya first time ada lelaki betul-betul suka saya ni. Saya first time. Yang tengah obses dengan saya tak tahu benda-benda ni. Tahu tak? Stop it Ratu. Aku tak nak cakap pasal benda ni dah. Aku nak kita move on lah. Aku nak move on ke. Lagipun kita terlalu awal. Bila awal aku boleh ambil masa untuk move on lagi. Untuk lupakan benda yang sekejap ni. Okay. Aku boleh cakap kau. Ni aku cakap kau. Walaupun perkenalan kita sekejap, tapi kesan dia lama. Faham tak? Kau ingat mudah ke orang tu nak melupakan orang tu walaupun baru kenal? Sebab apa? Memori dia dalam ingatan. Aku okey. Aku ambil advantage langkah aku berundur untuk move on dengan kau. Dan kau jangan nangis, kau jangan sedih lah. Ini tak ada salah kau, salah aku ke? Okay? Aku yang terlampau awal. Aku terlampau awal. Aku terlampau awal buka hati dekat kau. Kanda. Tolong Kanda. Jangan nangis malam ni Kanda. Tolong
Jangan buat Latu nangis malam ni. Kalau Latu betul-betul nangis, kejap lagi ni kanda. Ni mungkin salah kanda. Kanda terlampau awal tengok buka hati kat Latu. Kanda, tolong Kanda jangan buat Latu menangis macam ni. Ni kalau betul-betul Latu menangis ni, iya Bukan masalah aku tak nak menangis. Tapi hati aku sakit, sakit. Kamu hati aku macam tak ada perasaan Latu. Kau faham? Okey, kanda dah. Boleh tak kanda padam muka Latu? Padam muka Latu, boleh tak? Kau buat hati aku macam tak ada perasaan Latu. Kau buat macam hati aku ditambah permainan Latu. Kau buat apa? Kau kat lelaki, semua lelaki kau buat permainan macam ni. Kau nak lembut-lembut macam ni Latu. Tolonglah kau jangan buat lelaki lain macam ni. Cekaklah kau buat dekat aku seorang. Cukuplah kau buat dekat aku seorang. Jangan buat dekat lelaki lain. Tolonglah. Kanda, tolong padam muka Latu sekarang. Aku tak ada masa nak pandang. Dah sakit. Kanda bagi nombor phone Kanda kat Latu. I call you. Stop, Batu, stop. Aku tak nak cakap apa-apa. Aku sakit sangat Latu sekali. Tolong Kanda. Aku rasa rugi sangat air mata aku turun untuk orang yang tak pandang agak aku tu. Aku rasa rugi. Saya hargai awak. Awak bagi nombor awak. Kalau betul awak suka saya, aku rasa sakit sangat air mata aku turun untuk orang yang tak hargai aku, orang yang mainkan aku. Ini kalau saya buat live ni, saya akan pujuk awak tau dalam live. Cukup itu aku tolong pergi daripada hidup aku tu. Cuma Kanda sedih macam ni boleh tak? Tu tak nak kanda sedih macam ni. Tolong padam Latu boleh tak? Tolong padam Latu. Kau tak faham apa yang kau rasa. Kau boleh cakap suruh pandang. Tapi hati aku kau dah faham. Saya faham. Kalau lelaki tak suka saya tahu macam mana. Kau apa yang kau tahu? Kau tak tahu apa-apa. Kau tak tahu apa-apa. Kau tak tahu apa-apa. Saya boleh pulihkan hati awak balik. Kau tak tahu apa-apa. Kau tak tahu apa-apa. Kau tak tahu apa-apa. Saya boleh. Sakit tangan aku ketuk kereta aku situ tu. Aku tak pernah segila-gila macam ni. Saya boleh pulihkan hati awak balik. Yang penting awak bagi nombor phone awak dekat saya. Saya call awak. Cepat. Dah, cukup. Kalau sekali kau dah pulihkan hati awak. Sekali tu. Sekali kau dah sakit hati aku tu. Jangan buat sampai Latu buat live kejap lagi Kanda. Saya pujuk you Kanda. Kau tak ada, kau menangis pun susah. Kau takkan aku mudah menangis untuk perempuan. Tapi kau susah untuk menangis untuk aku tu. Saya boleh menangis kalau saya buat live saya kejap lagi. Saya nak nangis ni tapi saya tahan ni. Ratu tahan je. Ratu tahan je. Aku dah sakit sangat ni. Kau turun, kau belah daripada ni, kau blok je aku Tak nak. Saya akan buat live kejap lagi, saya akan menangis tau. Saya akan pujuk kau. Kau turun, aku tak ada masa tengok orang. Kau turun sekarang, kau turun. Kau turun sekarang. Kau jangan nak naik. Kalau kau naik untuk sakitkan aku. Senuwinu Aku tahu, aku pun tahu rasa sakit macam ni sihat. Anjay lah. Weh, sakit bodoh. Sebab weh dada. Kau buat aku macam ni tadi, macam aku tak ada perasaan bodoh. Tapi aku mudah je keluar air mata untuk kau. Badan kau baru je kenal aku. Aku tak tahu apa yang kau nak dalam live aku. Kau keluar. Kau keluar dalam live aku. Kau keluar dalam live aku. Macam ni lah tu aku.
Aku nak cakap kata-kata terakhir kat kau. Lepas tu aku nak kau pergi daripada aku ke. Aku nak last bercakap dengan kau lah. Kita tutup kosong-kosong. Aku dah tak nak apa-apa lah. Aku tak nak cakap banyak lah. Aku tak nak tengok macam mata-mata aku dah sebab lah ni. Ni aku nak cakap dengan kau tu. Aku malas nak nangis lah ni. Aku ingat kau nampak mata aku. Aku ingat aku main-main benda ni. Aku ingat aku main-main. Just aku cakap dengan kau, jangan buat benda ni dekat orang lain, okey? Nak jumpa orang yang betul-betul ikhlas dengan kau, jujur dengan kau, takkan pernah jumpa. Mungkin dia sekali je akan jumpa. Tapi once kau dah jumpa dia sekali, kau jaga dia elok-elok. Bukannya kau nak mainkan hati perasaan dia. Nah, ingat tu. Biarlah aku jadi orang yang pertama yang kena sebelum orang lain jadi mangsa. Once kau dah bagi harapan ke orang tu, jangan pernah mainkan perasaan dia dah tu. Okay, itu je aku minta dengan kau. Saya ada lagu untuk Ganja. Boleh tak? Ada lagu? Sebab Ganja dah buat Ratu menangis, so kejap lagi dah live. Mungkin lagu terakhir kita lah. Kanda bagi Ratu nyanyi last. Lepas tu Ratu, Kanda tak ada tengok muka Ratu dah. Last ni lagu. Lepas tu Kanda tak ada tengok Ratu dah. Kanda tak ada tengok Ratu dah. Ini lagu terakhir ni. Kanda tak ada tengok Ratu dah. Nyanyi lagu. Tak ada tengok Ratu dah. Ini yang terakhir. Ini lagu kita. Lagu terakhir pada Kanda tak ada dengar dah Ratu nyanyi. Dah, jangan sedih. Aku sedih, nanti aku sedih. Ku lalai segala yang terkusuk. Ku simpul agar menjadi rapi. Demi menjaga hatimu, biarlah mengalah selalu. Inikah yang harus terima di atas setia sekian lama? Engkau menjadikan aku pelakon dalam sandiwaramu. Cintaku, rinduku, bukannya yang terkutuk. Berai dan ku simpu. Hati ingin berbicara, hati berseri bertanya, di mana ujung jalan cerita? Bukannya di bibir tanpa semangat. Selangkah engkau pergi, seribu langkah aku mengejarmu. Kanda dah buat hati Ratu tak boleh lepaskan Kanda. Kanda dah buat, kejap lagi Ratu buat live, orang akan tahu Ratu akan menangis dalam live macam mana. Dan Kanda dah buat malam ni, Ratu tak boleh lepaskan Kanda. Ya Ratu, benda dah, kita dah berakhir. Kita dah kosong-kosong sekarang ni. Kanda dah tak nak apa-apa kat Ratu.
Satu. Tapi takkan nak air kotak. Kalau Ratu nak air kotak dengan ganti macam mana? Takkan Satu. tak boleh sekali. Satu jaga diri dulu kan tak nak fikir apa-apa. Air mata kan dah Tapi takkan dia nak lepaskan Ratu malam ni juga. dah kan dah tak nak ada apa-apa dengan Ratu dah terus stop. Tak. Terima kasih Ratu. Tolong kan dia. Kena minta maaf. buat Ratu macam Kena ni minta kan maaf. Kena minta Tolong. maaf. Kena minta maaf. Tak, kau kena parking ke depan. Dia kau parking tepi-tepi bucu tu. Tak boleh. Aku tak ada apa-apa pun. Tak, dia tu. Sakit weh. Sakit weh. Asal buat macam ni Seria. Itu first and last aku buka hati aku kat orang. Terima kasih Bos Yek bro. Thank you bro. Menghitung hari ini dah kuam. Terima kasih tau semua benda. Just macam saya cakap dengan korang lah. Hati ni kalau dah terluka, dia akan terluka sampai bila-bila. Macam gelas juga. Kalau gelas tu dah pecah, kau repair macam mana pun ada. Macam juga tu hati. Walaupun kau dah luka dia sekali, walaupun dia bagi peluang kedua, tapi kesan dia tetap ada dekat sini lagi. Hey baby, tell me what I need to do. Tell me what you want my mind. Jangan ni pereda. Apa benda anjir? Apa benda? Kena street je. Kau apa benda kau ni, bodoh lah kau ni. Kau ni memang bodoh lah kau ni. Alah, bodoh. Yang saya kira dulu. Assalamualaikum. Bodoh.